Assalamualaikum guys, welcome back to my Abi channel. Okay, hari ni Abi dapat satu chat yang Abi tak kenal. Dia suruh buat kisah seram pasal rumah pusaka arwah mak dia guys. Abi tak kenal, mana dia dapat nombor Abi pun Abi tak tahu kan. So kepelikan di situ, Abi dah check lah kat semua Abi punya media sosial, memang tak ada guys Abi letak nombor Abi. So di manakah dia ambil nombor Abi tu kan? Kalau korang dengar Abi tengah ketuk lesung tu, abaikan. Okay, berbalik kepada chat yang Abi tak kenal tu. Dia menceritakan mengenai kisah rumah pusaka arwah mak dia guys. Seram kan? Chatting lah kan. So korang tengoklah sendiri. Jom, let's go. A few moments later. Okay, so dia chat Abi lah. Dia chat Abi. Abi chat dia sebab sebenarnya dia ada buat video call Abi. So Abi kat office tadi, Abi tak ada angkat lah kan. Abi dengan kat office tengah meeting pula tu kan. So dia call Abi. So Abi chat dia balik, salam, cakap siapa ni? Abi cakap tadi ada video call saya ke? Abi cakap kan. So Abi tanyalah dia siapa, sebab Abi tak kenal pun siapakah gerangan orang yang mengechat Abi ni kan. Mana dia dapat Abi punya nombor pun Abi tak tahu. So Abi cakap, siapa ni? Abi cakap kan. So Abi cakap lah, tadi ada video call saya. Abi cakap macam tu kan. Abi tanya dia lah kan, harap-harap dia jawab lah. So okay, lepas tu Abi tanya, kenapa VC tak teks aja? Kenapa kau nak video call? Kau tak teks je, bagi tahulah apa yang benda yang urgent sangat tu kan. So kalau ada apa-apa kau teks je, yang tak payah video call bagai kan. Lagipun Abi tak kenal kau. Wah, gitu sombong lah pula kan. Jangan VC lagi ya, saya tengah kerja tadi. Abi cakap tadi macam tu kan. Dia reply guys, Waalaikumsalam, dia cakap. Rumah pusaka ni sebenarnya banyak tau cerita-cerita yang mengalami macam-macam gangguan dah kan. Sebab rumah lama kan. Lepas tu mungkin rumah tu tinggal agak lama. Jadi encik, saya ada cerita kisah seram nak cerita. Terangnya lampu aku ni. Sakit mata Abi, sebab tu dia pakai spek. Boleh tak encik buat konten cerita saya? Dia cakap. So Abi cakap lah, mengenai apa ya? Sopan santun Abi kan, berbudi mengerti lagi. Kan, untung siapa dapat Abi. Rumah lusaka away nak saya. Rumah lusaka away nak saya, selalu berhantu dan ada hantu. Wah kan. Abi tanyalah kat mana rumah tu kan. Maksud rumah lusaka ni rumah pusaka arwah mak saya. Sayang Abi rasa faham lah. Saya cakap lah, saya bukan buat paranormal. Dia ingatkan Abi ni pergi rumah dia buat paranormal kan, macam bro-bro kita yang lain kan. Duduk stay tengok apa berlaku kan. Tak, Abi tak buat macam tu guys. Abi tak ada masa sebab Abi kerja. Tak, just cerita je kat YouTube. So maknanya dia nak Abi buat konten pasal rumah pusaka mak dia lah kan. So dia nak cerita supaya korang memahami cerita dia, dan mungkin korang ada jalan untuk permasalahan dia. Nak cari merungkai misteri rumah dia lah, mungkin lah. Mana tahu ada orang boleh merungkai misteri rumah lusaka mak saya ni. Kenapa dia ni? Mungkin orang tua kot. Mungkin mak-mak yang berumur kan. Kita faham lah. Boleh Abi cakap kan. InsyaAllah saya cuba, Abi cakap. Boleh cerita sikit kisahnya? Abi nak tahulah kisah dia kan. Sekarang nanti korang cakap Abi reka pula. Ada ni anak buah Abi cakap ni. Nama dia Sarah. Dia cakap Abi reka.
Kejadian di Seremban. Okey, berlakunya di Seremban lah. Negeri Seremban lah kan. Kami adik-beradik datang untuk bersihkan halaman dalam rumah. Okey, maknanya dia nak bersihkan halaman rumah pusaka tu. Halaman rumah dan dalam rumah kan. Rumah pusaka tak boleh biar-biar, sebab tu rumah pusaka. Rumah pusaka ni geng, kita kena jagalah kan, sebab itu amanah. Okey, tiba-tiba kami ditegur dengan suara yang kami tak kenal. Maknanya masa dia tengah sapu bersihkan halaman rumah dia tu, ada orang tegur dia. Suara, satu suara yang dia tak kenal siapa. Dengan siapa ni? Seorang ke beramai-ramai bersih rumah dia ni? Dia panggil nama kami semua. Sangat jelas suara tu. Kami buat biasa, ingatkan angin atau perasaan kami saja. Dia buat biasa-biasa je guys. Sebenarnya dah cuak dah. Tiba-tiba nampak ada satu lembaga kat pintu pusaka rumah dia kan. Arwah mak dia lah. Siapa cakap lah, wush, berlaku siang hari ke kan? Sebab dia call habis ni, video call habis ni siang hari guys. Ya encik, dalam nak delay maghrib. Dalam nak dekat maghrib lah tu kan. So dia betulkan dekat. Oh, macam mana rupa lembaga tu? Habis nak suruh dia create lah kan, supaya habis dapat tafsirkan muka dia macam mana. Sebab kita ni pocong, pontianak kan, untuk raya. Itulah yang famousnya. Berbulu encik, dia cakap. Tinggi, mata merah. Sempat bercakap lah, sempat ambil gambar ke, atau boleh imajinasikan manalah orang tu tengah sapu halaman dan sempat ambil gambar kan. Bercakap mungkin dia sempat ambil gambar ke, Allah kita tak tahu kan. Bukti habis nak bukti lah kan, sembang saja boleh lah. So dia tengah reply, tak ada, tapi sebiji macam cerita encik tu Gondorowo guys. Maknanya dia tengok video Abi, dan mungkin dia ni salah seorang Abi punya subscribers guys. Rupa parasnya, oh arwah mak encik ada membela ke? Wah, straight to the point kan, tak ada tapis-tapis. Tak lah, Abi tanya kan, mana tahu dia ada sejarah-sejarah sebalik mak dia ada membela ke kan, ada buat jagaan ke kan, kita tak tahu. Setahu saya tak ada. Kemungkinan rumah tu dah lama ditinggalkan. Tapi cakap lah kan, mungkin sebab rumah tu kalau tak membela, mungkin rumah tu tinggal lama. So bila korang faham lah, rumah ni kalau ditinggal lama, macam-macam lah ada kan. Kami tiap-tiap minggu datang bersihkan. Tiap minggu tu jugalah ramai kena kacau. Maknanya keluarga dia datang bersihkan halaman rumah tu, dalam masa yang sama kena kacau guys. Mungkin suara, mungkin jelmaan, Habis tak tahu. Oh, macam tu ke Habis cakap kan. Lepas kami nampak, abang saya nampak macam pocong belakang rumah guys. Abang ni pula nampak pocong pula guys. Habis buat muka macam mata tak ada kan. Mata macam cengit sebelah kan. Padahal Habis dah mula takut tu. Serius lah Habis cakap. Serius lah, ya. Habis cakap malam juga ke? Padahal ada cerita pasal maghrib tadi kan. Maghrib malam lah tu lah kan. Ya, malam. Uish, pocong guys. Pocong guys. Ini okay, ni mungkin Habis tanya, ni abang cik dapat tangkap ke? Habis cakap kan. Jelas weh. Yelah maghrib tu nak pergi ke arah malam kan. So masih lagi suasana cerah, sedikit cerah kan. So nampak lah guys. Mungkin dia pakai 17 Pro Max iPhone.
Ya, sempat tangkap. Ramai hantu kat sini, Encik. Sudah. So mungkin dia tiap-tiap minggu datang bersihkan rumah arwah mak dia kan. Mungkin sebenarnya dia dah tak tahan dah. So mungkin dia nak cerita tak tahu kat siapa. So mungkin dia nampak konten Abi. Korang jangan lupa subscribe, dan jangan lupa like, jangan lupa komen, dan jangan lupa on notification korang supaya korang tak terlepas video-video Abi yang akan datang. Sempat lagi, guys. Pocong, guys. Bentuk raut wajah dia tu real, guys. Nampak jelas. Ini lepas maghrib. Maknanya ada 2 pocong ke? Macam tu ke? 2 pocong dalam satu masa, berbeza 2 pocong ke macam mana? Guys, ini rumah pusaka dia, guys. Suasana dia agak seram, guys. Dengan pokok-pokok rimbunnya. Tapi bersih halaman dia kan. Ini rumah pusaka arwah mak saya. Nak saya lah pula. Aku cakap, weh seram Abi cakap kan. So Abi cakap lah, nanti saya cuba buat konten, InsyaAllah Abi cakap kan. Mungkin korang boleh bagi idea ke macam mana nak bantu dengan kawan kita ni kan. Mungkin dia. Tapi Encik, kenapa tapi pula? Boleh tak saya nak darah? Kau dah kenapa? Kenapa pula ni? Berjanya kan. Hihihi ha ha ha. Siapa ni, guys? Kan Abi buka dia punya nombor tu supaya korang tengok kan. Nanti korang WhatsApp dia. Abi cakap lah, Hype, jangan main-main, kata kan. Kita ni nak tolong kan. Kalau ada siapa yang boleh bantu rumah dia tu, cara dia macam mana nak halau mungkin benda-benda simpanan mak dia ke, permulaan mak dia, kita tak tahu kan. Dia boleh gelak-gelak pula. Aku suka kau. Tiba pula Abi cakap kan. Suka Abi kenapa pula? Aku datang rumah kau malam ni. Suka-suka hati kau je datang rumah aku kan. Mana boleh datang, Abi cakap. Haram kalau orang tak jemput. Betul lah kan. Macam kau orang pergi kenduri. Kalau kau pergi kenduri tu, orang tak ajak, tak jemput, haram jatuhnya, guys. Makanan korang makan tu haram. Dia gelak. Siapa ni, guys? Dia ni serius ke tak ni? Dia cakap, aku mana tahu hal haram. Wah, dia hantar gambar gondorowo pula. Ini kawan aku. Serius lah kawan dia. Tak handsome langsung. Abi cakap, hoi, siapa ni? Jangan main-main, Abi cakap. Abi dah marah ni kan. Abi cakap lah, aku tak takut lah. Abi cakap kan, sirap orang lah kan. Dia nak takut ke Abi kan. Dia gelak lagi. Korang rasa ni manusia ke hantu, guys, yang main chat dengan Abi ni? Korang rasa siapa? Hihihi. Lapahu. Malam ni tepat jam 12 malam aku datang. Tak pakai jam pula. Abi cakap lah, tak leh. Abi cakap, tak leh. Kau hidup berapa tahun? Abi cakap, kau ni hidup berapa tahun kan? Wah, 300 tahun dia hidup, guys. Patutlah muka dia hancur lebur, guys. 300 tahun dilaknat oleh Allah. Ambil kau. Aku suka usir orang, dia cakap. Macam ni lah, aku cakap lah, lamanya kau hidup. Terus Abi cakap balik, kenapa usir orang? Tak baik, Allah marah, Abi cakap kan. So Abi tak tahu dengan siapa Abi berchatting ni. Adakah dengan manusia ataupun makhluk, setan ke, hantu ke, Abi tak tahu. Kau jangan sebut nama tu. Debut. Patutlah dia chat dengan Abi. Banyak typo ni. Hantu lah ni, guys.
Mengeja pun tak pandai. Kau jangan sebut nama tu, aku tak suka. Hihihi, Abi cakap kan. Kenapa, panas ke? Aku sebut nama Allah, 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 habis saja kan, supaya dia panas. Panas. Tahu apa panas. Kau dah buat orang macam ni kan, kau mengenanya orang, tiba-tiba juga kan, bergelak, Abi tahu dia panas kan. Okay, bye. Dah bye dah. Hantu pandai cakap bye. Hebat. NANI? Pandai main phone pula kau ya, Abi cakap. Zaman dulu ada phone ke? Dia cakap kan. Oi, jawab lah. Abi dah mulalah ni nak berperang ataupun nak acah-acah nak main dengan dia kan. Dia mainkan Abi, siapa suruh? Menipu ni. Tengok, korang jangan percaya dengan hasutan syaitan ni guys. Tak pergi mana pun korang. Rosak korang nanti. Hihihihi. Aku setan. Saya bercakap lah, ya tahu kau setan. Habis cakap lah, kenapa suka ganggu orang kan? Kau tak ada kerja lain ke? Pergilah berkebun ke, tanam sayur ke, ada juga benda boleh makan. Kan guys kan? Aku suka sebab during korang ilmu agama. Aku suka sebab orang kurang ilmu agama. Kau tengok guys, Habis dah cakap, dia orang boleh mengejek kita tau, sebab kita ni terlalu takut dengan dia dan terlalu percaya dengan kata-kata dia kan. So dia suka kacau kita. So korang kena berani guys. Tapi faham dengan raut wajah muka dia tu kan, kita takut. Doing lebih takut aku dari Tuhan kau. Doing Dorang lebih takut aku dari Tuhan kau. Betul tak? Mana kau tahu? Apa saja cakap dia kan. Muka kau tak handsome, patutlah manusia tak suka kau. Macam tu aku cakap kan. Diam. Marah. Bye. Aku jumpa kau siap. Habis marah lah ni kan. Dia main-main dengan Abi ni. Abi tak kira lah siapa dia kan. Kalau manusia tak apalah kan, Abi redha je lah kan. Tapi kalau makhluk setan atau hantu ni, Abi paling pantang tau macam ni. Kacau orang nak berehat-rehat time cuti ni kan. Time malam-malam nak rehat ni kan. Nak kerja tadi. Okay, Abi rasa setakat tu sajalah video Abi untuk kali ni. Setakat tu dah habis dah. Abi reply pun dia tak cakap apa pun. So Abi harap itu manusia lah kan, bukan hantu. Tapi kalau hantu pun tak ada hal lah kan. So jangan lupa like, komen dan subscribe. Komen guys, like. Jangan lupa on notification korang. Notification. Susah kan nak sebut kan. Yang loceng tu. Kita jumpa di next video Abi. InsyaAllah Abi cubalah upload hari-hari ataupun 2 kali seminggu ke, 3 kali, 4 kali ke. Tapi selalunya Abi selalu upload banyak kali. InsyaAllah korang kena terus bagi Abi semangat supaya Abi ada idea ataupun nak berkongsi dengan korang cerita-cerita seram Abi. So jangan lupa tunggu video Abi di next video. Okay, bye bye. Assalamualaikum.